Okey, assalamualaikum. Selamat petang tengah hari ni. Sekarang tengah pesta. Pesta kita cari ikan. Pesta cari ikan orang panggil. Okey, selepas tuai padi, biasanya lah kita cari ikan je ni lah. Okey, right. So ni air ni tadi dah dipam, sekarang air dah kering lah. Dah lepas 1 jam, hampir 1 jam. Okey, so palong tu pun dah terangkat ke atas tu. Okey. So hidup lagi masuk situ. Hidup lagi masuk situ. Masuk je lah semua tu. Okey. Ikan dah meloncat-loncat dah. Ikan dah meloncat-loncat. Tengok orang pun dah tak sabar dah. Yang menung pun menung lah dekat bawah pokok tu. Dah kepenatan. Ikan. Mana ikannya? Mana ikannya? Tunjuk sikit, tunjuk sikit, tunjuk sikit. Meloncat-loncat ikannya. Mana? Tak ada. Tak ada. Gaya je lebih. Gaya je lebih. Ikannya mana? Oi, ada orang lalu depan kamera ni. Inilah seronoknya. Okay, seronoknya mencari ikan di kampung. Macam ni lah. Okay, seronok ya. Right. Mana yang besar melompat tadi? Hilang. Tunggu. Kita tunggu. Kejap lagi dia meloncat. Kita tunggu. Biasanya nanti dia akan melompat. Sama-sama lah kita saksikan. Kita akan saksikan lompatan ikan. Lompatan terakhir. Begitu. Seperti pengulas sukan pula katanya. Okay. Mana? Kita tunggu saja. Okay. Biasanya ikan akan melompat di sebelah sana, di sebelah atas. So kita akan lihat. Kita tak tahu. Ikan kecil. Itu ikan kecil. Ikan kering. Okay, kejap. Kita akan sama-sama saksikan. Ikan melompat. Ikan akan melompat sebentar lagi. Orang sana dah minta bakul tu. Maksudnya ada ikan lah. Okay, dia minta bakul. Budak-budak pada ramai yang datang ni. Inilah perkara yang biasa lah. Tak adalah setiap kali. Kita buat setahun sekali. Setahun sekali. Bukan setiap kali musim menuai lah. Setahun sekali. Bila kita dah fikirkan ikan dah besar, ikan dah banyak, kita akan buat beginilah. Ini antara sebabnya adalah untuk mengeratkan hubungan keluarga. Itu je. Ini semua satu keluarga. Satu keluarga. Yang ni pun sama ni. Ni tengah layan awet. Mesej awet. Tak tahulah. Awet nak ikan kata dia. Mana ikan tadi yang melompat? Mana? Mana ada ikan yang melompat tadi? Yang dikatakan melompat-lompat tadi. Inilah seronoknya. Okay, seronoknya suasana yang kita nak begini. Kebetulan hari ni adalah cuti umum. Hari ni adalah tahun baru Cina. Hari ni hari Selasa. Cuti tahun baru Cina 2 hari lah. Maksudnya hari ni dan besok kita cuti. Ramai di antara mereka ni cuti. Ada ni adalah pelajar, macam ni student lagi kan. Masih hidup. Hai, ikan puyuh tu buat sini. Ikan puyuh tu. Puyuh anak puyuh. Hop. Kutip. Dah. Yang ikan-ikan yang ni kita bagi oksigen. Siap ada oksigen untuk masuklah akuarium. Mana? Jom kita tengok yang di sana pula. Jom, mari kita lihat. Keadaan mereka di sana. Okey, yang di sini tengah buat macam ni. Mereka tengah servis pump ni. Bagi air naik atas, air keluar ke sana. Kita tengok yang ni pula. Mana? Apa dia orang buat ni? Ikannya entah mana. Penat dapat. Ni yang dua kat atas ni memang dia macam ni lah. Dia macam mana pun mesti ada dua tunggui kat atas.
Ini standby. In case ada ikan besar, yang dua ni akan terjun. Sebab dia orang yang bawah ni dah penat. Mana ada ikan? Cepat. Tengok. Angkat. Sedang difilmkan. Mana? Tu. Besar, tunjuk sikit. Besar. Wah, besar. Satu je. Jadilah ya. Jadi dari tak ada. Okey. Kita akan mana. Tengok apa yang besarnya. Mana yang kata besar tu? Tengok besar sangat ke tu? Oh, itu ikan puyuh. Besar. Okey, kita. Okey. Okey, jom kita ke sana pula.